Hai kita semua, kali ni saya share resepi kek lapis fruity cheese. Hari tu ada yang request kan, ni saya cuba buat. Dah jadi tau, jom kita buat. 450 gram butter, 500 gram cream cheese, 30 gram ovala, 310 gram susu pekat. Resepi ni saya tak menggunakan gula tau. Pukul kesemua bahan-bahan ni bagi kembang. Kalau dah kembang kan, korang boleh masukkan telur 10 biji tapi masukkan sebiji demi sebiji tau. Pastikan telur tu betul-betul sebati dengan butter baru masukkan telur seterusnya. Ulang proses yang sama sampai kesemua 10 telur tu habis dipukul. Kemudian masukkan 150 gram holik, 100 gram creamer, 100 gram tepung aiskrim vanila ataupun aiskrim mix. Pukul kesemua bahan-bahan ni sampai betul-betul sebati. Kalau dah sebati, baru masukkan 360 gram tepung pau. Pukul lagi bagi sebati. Kalau dah sebati, baru masukkan 100 gram dairy whipping cream, 1 sudu besar asin tutti frutti, 80 ml warna putih. Pukul lagi sampai sebati. Kalau dah sebati, timbang kesemua adunan ni dan bahagi kepada beberapa lapisan yang korang suka. Kek ni saya buat dalam 14 lapisan. Setiap lapisan tu kan berat dalam 190 gram. Mix fruit ni saya guna dalam 400 gram. Saya guna loyang 9x9x4. Keliling loyang tu saya tak sapu dengan apa-apa butter ataupun margarin. Panaskan oven selama 10 minit suhu 180 darjah Celsius. Lapisan pertama bakal guna api atas dan bawah. Bakar selama 8 minit suhu 180 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven korang masing-masing. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Setiap lapisan tu korang tabur dengan mix fruit tau. Lapisan kedua dan sampai lapisan terakhir bakal guna api atas sahaja. Bakar selama 8 minit suhu 150 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven korang masing-masing. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Lapisan terakhir ni korang bolehlah tabur dengan mixed fruit dan tambah dengan cheddar cheese. Tapi itu ikut cita rasa masing-masing tau. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Lapisan terakhir ni masak kan, keluar je daripada oven, korang terus sisip keliling loyang, kemudian rehatkan kek selama 25 minit. Kek ni kan saya dah rehatkan selama 25 minit, kemudian saya sisip lagi sampai bawah loyang. Kemudian keluarkan kek tu daripada loyang tau. Jangan biarkan kek tu menyejuk kat loyang, nanti kek korang akan mendap dan mengecut. Kek yang ada mix fruit macam ni, korang kena balut kemas-kemas, simpan dalam peti air 1 malam tau, nak bagi dia keras. Kalau kek tu keras, nanti kalau kita potong, buah-buahan tu tak turun ikut pisau. Selamat mencuba semua.